Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Kalau anda rasa sejarah era kolonial ni cuma tentang hafal tarikh atau nama yang membosankan, persiapkan diri anda untuk ubah perspektif tu. Hari ini, kita nak bedah salah satu era paling penting dalam sejarah negara kita, iaitu kedatangan kuasa barat. Dan kita akan kupas topik ni seolah-olah ia sebuah kisah seram geopolitik yang penuh dengan muslihat, perebutan kuasa dan pertaruhan yang sangat tinggi. Okey, untuk mula, cuba fikirkan satu soalan utama ni. Kenapa agaknya kuasa barat jauh-jauh datang semata-mata nak sasarkan negara kita? Jom kita ketepikan sekejap jawapan tipikal dari buku teks. Kita nak selami betul-betul motif sebenar mereka, macam mana plan tindakan mereka berfungsi dan kenapa rantau kita yang kecil ni boleh jadi rebutan empire-empire gergasi dunia. Untuk merungkai persoalan ni, sesi penerangan hari ini akan merangkumi 4 bahagian ringkas. Pertama, kestabilan dan kemakmuran prakolonial kita. Kedua, garis masa ketibaan mereka. Ketiga, persaingan kuasa-kuasa barat di pentas global. Dan yang terakhir, kita akan tengok perbezaan strategi mereka. Baiklah, kita terus masuk ke bahagian pertama, kestabilan dan kemakmuran negara kita sebelum kehadiran mereka. Tengok je pada imej ni. Cuba bayangkan suasana hiruk pikuk masa tu. Kepulauan Melayu kita, terutamanya Pelabuhan Melaka, bukanlah satu tempat yang sunyi atau mundur tau. Sebaliknya, ia adalah satu hub perdagangan global yang sangat berjaya, kaya raya dan sememangnya sibuk gila. Pedagang dari timur dan barat dah pun bertumpu kat sini. Ia sememangnya pusat ekonomi dunia yang sangat bernilai. Poin yang sangat penting kat sini adalah rantau kita sebenarnya dah pun ada asas yang sangat kukuh. Kita bukan sekadar kaya dengan sumber alam semula jadi je, tapi kita dah ada sistem pemerintahan beraja yang mantap, lengkap dengan sultan, pembesar dan penghulu. Struktur sosial kita sangat teratur. Malah kita ada sistem undang-undang yang bersistematik macam hukum kanun Melaka. Ditambah pula dengan kemahiran kita dalam diplomasi dan perdagangan luar. Kestabilan dan kemakmuran inilah bukannya kelemahan kita yang buatkan negara kita ni satu hadiah yang sangat lumayan di mata kuasa luar. Okey, bergerak ke bahagian kedua, garis masa kedatangan barat. Mari kita tengok macam mana niat mereka ni berevolusi. Motif kuasa Eropah ni tak statik. Ia sebenarnya berevolusi sepanjang 400 tahun dalam 3 fasa utama. Bermula pada abad ke-16, kemudian abad ke-17 dan 18, hinggalah ia memuncak pada abad ke-19 dan 20. Setiap era ni digerakkan oleh satu enjin geopolitik yang sangat berbeza. Jom kita tengok satu-satu. Pada abad ke-16, niat perintis macam Spanyol dan Portugal ni agak berterus terang. Matlamat diorang berkisar pada 3 perkara: kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran, atau dalam bahasa Inggerisnya, God, Gold and Glory. Mereka tengah rancak memburu barangan eksotik, terutamanya rempah ratus. Pada masa yang sama, mereka bawa misi untuk menyebarkan agama Kristian di seberang laut. Tapi, masuk je abad ke-17 dan ke-18, boom! Revolusi perindustrian tercetus dan ubah segalanya kat Eropah. Kilang-kilang gergasi yang berasap tebal ni tiba-tiba ada satu kelaparan yang rakus terhadap bahan mentah. Mereka perlukan sumber baru nak pastikan enjin kilang terus hidup. Dan teka kat mana terletaknya bahan mentah yang melimpah ruah tu? Ya, di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Terus kita jadi sasaran utama mereka. Menjelang abad ke-19 dan ke-20 pula, rompakan global ni jadi makin pantas dengan wujudnya teknologi canggih. Kapal wap membolehkan mereka bawa kargo yang jauh lebih besar, lebih selamat dan lebih laju merentasi lautan. Dan penciptaan telegraf, ini ibarat game changer. Ia membolehkan ahli perniagaan kat Eropah sana berkomunikasi secara direct dan serta-merta dengan ejen mereka kat tanah Melayu. Teknologi-teknologi ni betul-betul jadi pemangkin kepada rancangan imperialisme mereka. Seterusnya, bahagian ketiga, persaingan kuasa-kuasa barat di atas papan catur global. Anda tahu tak, benda ni bukan libatkan satu atau dua negara je. Perlumbaan nak takluk wilayah ni melibatkan pemain-pemain gergasi macam Britain, Jerman, Perancis, Spanyol dan tak ketinggalan Amerika Syarikat. Bagi mereka, tanah jajahan ni bukan sekadar lubuk duit, tapi ia adalah lambang status dan prestij antarabangsa. Siapa ada banyak tanah jajahan, dialah yang paling hebat di mata dunia. Tapi, macam mana mereka nak halalkan perbuatan merampas negara orang? Kat sinilah bermulanya mainan psikologi dan ideologi. Mereka cipta slogan-slogan penyedap rasa macam beban orang putih atau tugas menyebarkan tamadun.
Mereka jaja cerita kononnya peradaban mereka tu jauh lebih hebat dan penduduk tempatan ni mundur. Slogan ni sebenarnya cuma satu alasan nak tutup motif ekonomi dan ketamakan mereka. Dibungkus cantik-cantik sebagai satu tanggungjawab mulia. Kononnya nak tolong kita. Akhir sekali, bahagian keempat kita, perbezaan strategi kuasa barat. Macam mana mereka bertindak? Walaupun niat semua kuasa ni sama je nak menjajah, taktik pelaksanaan mereka sangat-sangat berbeza. Portugis contohnya, di Melaka, mereka main redah je guna serangan fizikal, tembak dengan meriam. Belanda pula, selangkah ke hadapan sikit, mereka campurkan serangan senjata dengan strategi pakatan dan perjanjian. Tapi British ni berbeza. Mereka main permainan panjang yang penuh dengan manipulasi dan diplomasi yang sangat licik. Kalau kita perhati betul-betul, senjata kelicikan British ni, mereka jarang merempuh masuk membuta tuli. Sebaliknya, mereka manipulasi kelemahan dan pergolakan politik tempatan kita. Mereka gunakan tipu hela, bina pakatan strategi, buat perjanjian pajakan dan kalau keadaan memaksa, mereka tak segan silu nak guna ugutan dan desakan berbau diplomatik. Taktik mereka ni sangat licin dan boleh berubah-ubah ikut kesesuaian keadaan masa tu. Satu titik sejarah yang anda wajib tahu adalah tahun 1873. Pada tahun ni, Parti Konservatif ambil alih kerajaan kat Britain dan mereka terus tukar polisi. Daripada dasar sebelum ni yang tak nak masuk campur, tiba-tiba mereka beralih arah kepada campur tangan secara langsung dan agresif. Pegawai macam Andrew Clark terus dihantar kemari dengan satu misi je, cari jalan, tak kisahlah macam mana pun asalkan pemerintah kita terpaksa terima perlindungan British demi jaga periuk nasi ekonomi mereka. Dan imej ni meringkaskan segalanya. Penaklukan muktamad mereka bukan lagi ditentukan kat medan perang yang berdarah, tapi ia dirampas secara terhormat di atas meja perbincangan. Negara kita diambil alih hanya menggunakan sebatang pen, sekeping kertas dan perjanjian yang memerangkap pemerintah kita. Inilah buktinya betapa bahayanya kelicikan diplomasi di mana mereka berjaya merompak sebuah negara secara sah di sisi undang-undang. Jadi, sebelum kita habiskan sesi penerangan hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan. Kalau kekayaan dan kestabilan kita dulu yang mengundang kedatangan mereka kemari, yang digerakkan oleh ketamakan industri dan disalut dengan taktik diplomasi licik, agak-agak anda, adakah sistem ekonomi global dan percaturan kuasa dunia moden hari ini masih lagi dibentuk dan dipengaruhi oleh pelan geopolitik yang beratus tahun usianya ni? Sesuatu yang menarik untuk difikirkan, kan? Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Terus kekal ingin tahu dan jumpa lagi.